Entahlah. Kadang-kadang bila fikir apa yang aku fikir, tak cakap kat dia lagi, semua dia dah tahu. Oi, peliklah pakcik tu. Siapa pakcik tu Aduh. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya dapatlah juga aku rasa kasih sayang macam seorang ayah tu. Hai, lama dah tak rasa perasaan ni Aku rindu mak. Aku rindu ayah. Kalaulah diorang ada lagi Aku seorang-seorang je. Tak ada siapa. Apalah nasib aku ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, pakcik. Oh, terkejut saya, pakcik. Ingat siapalah tadi. Hai. Oh. Yang duk mengelamun tengah-tengah hari ni pasal apa? Tak ada, pakcik. Saya tengah tengok keindahan alam semesta ciptaan Allah ni, pakcik. Hai. Pakcik rasa ni ada benda duk sembunyi pada pakcik. Tak ada. Sebenarnya, saya rasa macam pakcik yang ada benda yang sembunyi daripada saya. Nampak gaya macam kita ni ada benda yang kita masih tak selesai ni. Tapi macam ni dia memang dalam kehidupan ni ada banyak perkara yang kita susah nak cakap. Tapi dalam agama, terutamanya perkara-perkara berkaitan dengan agama, perkara-perkara kebenaran ni, macam mana pun kita kena cakap. Tak boleh selindung. Apatah lagi berbohong di atas nama agama. Yang ni lagi bahaya. Yang ni yang banyak yang menimbulkan huru-hara ni. Kan? Sebab dia nak justify kan apa yang dia buat. Dia pergi kata ni agama suruh. Dia bawa keluar ayat Quran. Dia bawa keluar hadis. Sedangkan agama tak kata macam tu. Yang ni bahaya. Sebab dia tak bercakap benar. Kan? Lagi bahaya ni kan, bila duk kata ni Nabi kata. Sedangkan Nabi tak kata. Tapi kiranya pakcik, orang buat benda tu macam ibarat hadis palsu lah pakcik Betul. Orang kiranya sekarang ni macam fitnah Rasulullah pun ada. Itulah bahaya. Ini kira termasuk dalam perkara yang dosa besar. Okey. Kan, dia seolah-olah menempah, Nabi kata dia menempah tempat dia dalam neraka. Uish. Cuba tengok kumpulan-kumpulan yang melampau kan. Macam contoh kita tengok dalam dunia ni apa? ISIS ke ataupun di sana sebut Daesh ke kan. Okey. Dulu sebelum ni apa macam-macam lah kumpulan satu dunia ni kan. Semuanya dia kata ni perintah Allah, perintah Rasul. Satu, mungkin dia tak bercakap benar tu sebab salah faham terhadap ayat Quran atau hadis. Yang kedua, dia sendiri pergi tafsir hadis ataupun ayat Quran tu ikut selera dia. Itu dah tipu dah. Yang satu lagi, dia pergi reka cipta benda daripada tak ada. Quran ni susahlah kita nak jumpa orang pergi reka Quran ni kan. Tapi hadis banyak orang suka reka untuk nak pergi tunjuk bahawa apa yang dia buat tu betul. Ni bahaya dalam agama. Memang menimbulkan huru-hara. Inilah kita kata ekstremis. Dia kira sesat lah tu pakcik. Ya, betul. Bahaya. Kebenaran ni dia bukan kira individu mana, kumpulan mana, kan, pihak mana. Kebenaran adalah kebenaran.
daripada pihak mana pun, jika ianya benar, benarlah. Yang boleh menimbulkan melampau ni apabila ada sesetengah pihak dia sangka dia je benar, dia je betul, orang lain semua salah. Yang datang daripada pihak lain semua tak betul. Itu boleh jadi melampau. Oh, macam tu Dan bercakap benar ni bukan kata orang atas ke orang besar yang kena cakap benar, Am. Kan? Semua pihak kena cakap benar. Anak kena benar terhadap mak dan bapak dia. Mak dengan bapak kena benar kepada anak-anak dia. Suami kena benar kepada isteri dia. Isteri pula kena benar kepada suami dia. Macam tu juga majikan terhadap pekerja, pekerja terhadap majikan. Rakyat juga kena benar terhadap pemimpin dia. Pemimpin lebih-lebih lagi lah kena benar terhadap rakyat dia. Faham. Macam pakcik ni lah. Golongan agamawan, golongan ustaz. Lebih-lebih lagi. Sebab kita menyampaikan apa yang Allah dan Rasul suruh sampai. Kalau kita tipu, orang akan sangka kita sampaikan apa yang Allah suruh dan apa yang Nabi suruh. Sedangkan itu Allah tak kata dan itu Nabi tak kata. Jadi semua pihak daripada yang bawah sampai yang atas mesti bercakap benar. Itulah pakcik pun pergi melalut cerita sampai apa ISIS semua tu. apa semua ni kan. Ah. Padahal kita ni yang ada benda yang kita tak clear. Itulah tu. Dah masuk kumpulan-kumpulan ni. Nasib baik tak masuk kumpulan-kumpulan band Malaysia. Itulah tu. Tapi bukan apa pakcik, sebenarnya saya macam pelik jugalah. Pakcik ni tak kenal saya. Pakcik pun tak tahu asal usul saya. Tapi pakcik jaga saya, pakcik bagi saya makan, bagi saya tempat tinggal semua tu. Pakcik nak apa sebenarnya daripada saya ni? Sebenarnya pakcik dengan Am ni bukanlah orang asing. Dan pakcik pun baru tahu sebenarnya ni. Arwah ayah Am adalah kawan baik pakcik dulu ni. Dah? Kami kenal lebih 20 tahun dulu. Pakcik dan keluarga pakcik masa tu susah sangat. Ayah Am lah yang bantu kami satu keluarga, yang tolong kami, yang bagi kami tempat. Sebenarnya yang Am tengok ni, Nenah ni, inilah tempat ayah Am. Tapi setelah tu ayah Am sekeluarga pindah ke luar negara. Dan yang pakcik dapat berita kemudiannya, mereka berdua, mak dengan ayah Am, meninggal dunia. Dan Am balik ke Malaysia dijaga oleh nenek Am. Kemudian nenek Am pula meninggal dunia. Dan pakcik dah terputus berita. Dan pakcik tahu bahawa siapa Am ni bila pakcik tengok dompet Am. Barulah pakcik tahu inilah anak sahabat pakcik yang sekaligus yang menyelamatkan dan menolong pakcik sekeluarga dulu. Tapi saya tak pernah tengok pula pakcik seumur hidup saya. Ini baru kali pertama saya nampak pakcik ni. Dekat ladang Neneh pula tu. Kalau ladang durian sedap juga, dapat di 24 ke. Musangking ke Blackton pun sedap juga tu. Itulah. Tak apalah pakcik. Macam itulah cerita kita ni. Sentiasa adil, sentiasa tidak melampaui batas terhadap sesiapa saja, hatta orang-orang yang kita benci.